Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera guys. Selamat datang ke channel YouTube Faizal Ghafli. Okay, hari ni kita ada sebiji azhar. So kita akan buat setup adjustable dia. Alright, jom kita tengok. So tadi belakang dia dalam 3 jari. Jadi kalau nak lewat lagi kita terpaksa lah potong separuh. Try potong separuh dulu spring. Body shift ni kita pusing dan bagi dia naik habis. So dia pakai ni rim size 17. Lepas tu punya spring pun ada free play banyak lah. Jadi kita akan adjust spring ni. Lepas tu dia punya sebelum ni kita akan wedding lah. Adjust biar settle, lepas tu kita akan wedding lah. Okay guys, so dia punya body shift untuk belakang ni kita naikkan dia habis. Asal dia 160, kita naikkan dia habis dia jadi 125. Lepas tu yang ni dia punya adjuster spring ni 10mm sukat dia. Spring ni kita terpaksa potong setengah gelung sebab dia nak main lower. Spring ni jenis panjang punya. So dah potong, jadi kita test tengok. Lepas tu dia punya F-Subon link ni kita wedding lah. Dia kan jenis adjustable. Kita dah adjust tadi, dah sukat cun-cun, baru kita wedding supaya nanti dia tak cabut bila kono. Dan dia punya panjang dia ni kita buat, kita ambil center sini ke sini 255 mm panjang dia lah, sini ke sini. Alright, so kita masuk balik dia punya bowling. Dia kalau rosak ni kita boleh pakai yang Estima punya ataupun produk Arus, sebab dia pendek. Ok, so yang ni body shift dia kita buat 370. Ok, 370. Lepas tu dia punya spring ni, kita sukat dia apa tadi, 112. Alright, tu untuk spring 112, body shift dia 370. Ok, jom kita test dulu. Jadi bila kita dah potong spring ni, yang hujung ni kena buat duduk belakang. Sepatutnya spring yang hujung tu duduk sini. So kita tak ada oksi kan, gas tu untuk nak bakar dia. Jadi yang hujung ni kita letak belakang. Alright, so yang ni kita buat 10mm lah. Jom. Okay guys, so kita dah siap setup adjustable. Ni adjustable produk Azhar. So macam mana bang? Okey ah? Okey. Abang dari mana? Shah Alam. Dari Shah Alam datang ke Nilai guys. Asalnya dia buat sendiri kan. Tak menjadi ke? Tak menjadi. Okey. So dia follow kita punya channel lah. Right. So jadi kita tengok dia punya setup dia macam mana. So depan tadi kita tengok spring dia longgar lah, jadi kita compress sikit spring. So yang ni tengok okey lah, macam standard asal lah. Sedap lah. Jauh beza. Alright, jom kita tengok hasil dia. Okay guys, so kita dah siap setup adjustable ProExpert Alza V3. Alright, jom kita layan dulu. Okay, so jangan lupa like, share dan komen di YouTube Faizal Ghafli channel. Kita jumpa lagi di next episode. Assalamualaikum. Dah saya bye bye. Dah saya